Sebab masa syuting dia jadi kalut tu. Bukan kalut lah, kita terpaksa twist watak tu cepat tau. Macam tengah syuting, macam contoh tengah syuting aku Pomen punya short film. Okay, dengan Lokman lah, first kita buat scene ni dulu. Tiba-tiba next scene kita buat untuk botak punya pula, untuk Kevlar pula. Jadi tiba-tiba tukar watak. Karakter lain. Daripada karakter lain. Memang takkan sama. Kena jadi lain, tak boleh sama. Itu yang selalu macam kadang-kadang ni kan botak kita buat cerita apa? Kita confirm dulu. Ada seorang lagi berlakon apa, Kila kan. Aku Kila kan, dia pun tanya, "Diba, ini kita buat cerita yang mana?" Anda sedang mendengarkan podcast Isi Minyak Lu by Transmatic Automotive. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton podcast Isi Minyak Lu. Okay, hari ni disclaimer kita ada air tapi belum puasa. Sebab dah buka puasa baru kita shoot. Nanti kan ada pula claim macam-macam kan, kita tak puasa lah apa. Okay, hari ni episod yang agak istimewa. Sempena raya, sempena puasa, kita bersamanya dua orang hero short film untuk Transmatic Automotive dan short film Kevlar. Dua orang tu adalah, inilah mereka, D-Boy Hamdan dan juga botak Kevlar Man. Itu. Tapi betul macam apa Bas kata tu, kita shoot ni waktu malam, kita lepas berbuka pada maghrib semua, memang kita rasa ni lah timing paling sesuai lah. Santai. Sebab sebelum ni kita buat waktu bulan puasa, waktu tengah puasa, kita batuk kering. Kak dia jadi kering. Minum tak boleh. Jadi terima kasihlah pada D-Boy dan juga botak sebab meluangkan masa bersama Isi Minyak dulu. Walaupun meredah jam. Ya, betul. Sampai jugalah. Sampai alhamdulillah. Dapat makan dulu. Dia berdasarkan baju aku nampak memang D-Boy paling ready nak raya. Dah tak sabar. Komplit terus raya awal ni. Sebab dia ajar daripada dulu kan, pakai baju Melayu mesti komplit. Kalau raya kan, kalau tak bapak aku sebat. Bapak aku askar. Aku askar kan. Buat dia apa-apa cakap dengan aku askar. Dia kena bapak aku askar. Jadi dia kena kata baju mesti komplit. Tak boleh baju Melayu saja luar balik kampung memang kena marah. Okay, Bas, pergi ke main tajuk utama, sebabnya kenapa kita adakan sisi Isi Minyak dulu bersama botak dengan D-Boy. Sebab diorang ni dah pernah hadir berseorangan. Kali ni kita sekalikan. Sebab apa? Sebab mereka berdua adalah hero-hero dalam dua short film yang berbeza, iaitu short film Transmatic Automotive yang dibintangi oleh D-Boy sendiri, dan short film Kevlar yang dibintangi oleh botak. So yang menariknya hari ni kita nak ceritakan lebih kepada short film ni lah sebenarnya. Dia short film ni lebih tepat adalah short film raya. Short film raya, betul. Dia bukan short film. Nampak? Kalau kau cakap short film, mungkin orang yang dia salah faham. Short film raya. Sebab kita tahu waktu raya ni lah orang lebih gemar menonton short film. Betul. Mungkin ini adalah musim orang menonton short film adalah kita ke short film raya dihasilkan. Sebelum tu kita kalau ni kan, nak kalau bila nak menjelang raya, malam raya tu memang orang akan buka TV short film. Short film lah. Sebab dia selalu mood orang nak tengok short film raya ni, sebab dia nak memangkin dia untuk sedih. Aku pun tak tahu kenapa. Kan? Mangkin. Dia nak memangkin untuk sedih lagi. Aku buka lah short film raya. Jadi kita buat lah. Kita vibe. Kita bagi vibe. Kesedihan raya. Bagi raya tu bangun-bangun. Dia kadang-kadang kesedaran tu membuatkan lagi dekat dengan Tuhan. Betul itu tu. mungkin salah satu faktor lah kenapa waktu raya orang start tengok short film raya kan. Betul. Kalau nak tengok movie ke apa, dia panjang sangat kan, saudara mara terabai, susah juga. Lama sangat tinggal. Macam kau tengok short film raya time bila? Aku malam raya. Malam raya tengok short film. Terus marathon. Sebab sekarang ni dengan anak kan, anak akan ajak. Anak kau pun sekali. Habis je berbuka puasa, dah start dah buka. Aku rasa taktik yang baik lah. Sebab kita boleh semai kan, apa benda kita nak semai kat anak ni, kita bagi dia tengok short film kan. Betul, dia tak lupa lah, daripada kecil pun kita dah Betul. kita dah semai. Tahun lepas memang kita marathon
Malam tu sambil-sambil kemas rumah apa bagai, sambil-sambil Buka short film je. buka short film. Dia akan duduk tengok. Dia akan cakap lah, ni kenapa? Dia akan banyak soalan lah budak kan. Betul, short Dia film kenapa pun, ni gini. Betul, short film pun banyak apa ni, pengajaran. Betul. Banyak benda-benda yang value-value yang baik kan. So kat situ boleh auto diterapkan terus lah. Betul. Sebenarnya. So, Sangat bagus lah. Macam D-Boy sendiri? Aku selalu puasa pertama dah tengok dah. Dah mencari dah. Okey. So mood tu dah sampai. Yalah, kadang-kadang orang kata macam tak patut lah puasa, kita patut fokus kat puasa. Tapi dalam masa sama tak salah kita tengok kan. Benda-benda yang dah ada. So kadang-kadang bila nak raya tu tak sempat nak tengok. Time tu nak sibuk, nak siapkan tu, nak siapkan ni. Bila masa nak tengok? Masa relax-relax puasa pertama, minggu pertama tu, masa tu lah kita dapat tengok. Masa tu lah dapat pengajaran tu awal kan. Jadi dia sedar awal. Tak ada last minute baru nak sedar diri kan. Mungkin D-Boy dia cakap macam ni sebab short film dia dah keluar. Macam saya dah keluar awal. Tapi tahun lepas pun dulu saya tengok awal. Kadang-kadang biasanya diorang sebelum puasa dah keluar kan. Ada yang macam tahun lepas tu sebelum puasa. Saya nak tengok at least kadang-kadang kalau kita sebagai pembikin, kita tengok orang buat dulu, lepas tu mungkin mood kita lepas ni kita nak buat. Jadi kita ambil sebagai kita punya, orang kata reference lah untuk kita buat dulu. So, beza lah orang biasa yang bukan daripada bidang ni dengan kita yang bidang ni mungkin beza kan. Sebab pattern raya tahun ni, puasa tahun ni pun short film raya keluar first day puasa dah keluar. awal. Mungkin antara yang terawal lah kot. Mungkin Diorang selalunya diorang bergantung puasa jatuh bila. So diorang akan release masa tu. Maknanya dah shoot awal, dah Ya, betul. standby awal lah. Even muzik video raya pun dah keluar dah. Dah ada yang dah keluar. Lagu raya. Diorang nak kejar. Kalau mungkin trend sekarang sosial media, dulu TV. Kalau kan jadi syarat dia dah kena ikut government 2 minggu sebelum ni, pasal raya pun kena ikut governmentnya 2 minggu sebelum raya. Mungkin sebab sosial media ni kita nak tarik view. Kalau kita lambat, algoritma dia lambat. Cakaplah kata besok nak raya, hari ni baru letak, belum tentu orang dapat tengok. Tiba-tiba view 3-4 orang dah sibuk raya dah. Kan mungkin sebab zaman online ni dia kena lagi cepat letak supaya dapat view yang cepat. Sebab kadang-kadang FYP ke macam TikTok ke FYP kan lambat kan. Jadi dia perlu masa lah untuk viral tu. Yelah, dia make sense. Benda ni jatuh macam mana pun dia subjektif lah. Setengah orang memang awal-awal tu dia tak ada mood lagi nak tengok, apatah lagi nak membikin ke apa benda kan. Dia ikut orang, ikut mood lah. Tapi point yang agak solid lah kau bagi, which is kalau dah letak siap-siap mungkin dia senang orang masuk kan. Dia ada chance untuk pergi viral ke apa masalah kan. Tapi dia meriah lah kan bila banyak sekali serentak awal puasa. Jadi benda-benda tu meriah. Kau tak macam kita ni puasa ke tak puasa? Raya ke tak? Jadi macam boring kan. At least Ni mood dah sampai awal lah. betul. Mood dah sampai awal. Pendapat aku pula, bila kita ambil 2 minggu ataupun 3 minggu, sebenarnya kita kena baca mood orang Malaysia juga. Contohnya kalau first Ramadan ni ada kes-kes, contohnya pasal kes tak nak sebut nama lah kan, parents yang dijatuhkan hukuman ataupun bukan jatuh di hukuman, dia dah dapat sebut kes kat mahkamah, kes yang sangat famous kat Malaysia kan, pasal pembunuhan seorang budak OKU. Kadang-kadang berita-berita tergempar ni dia mengganggu fokus kita sebagai masyarakat tu sendiri kan. Contoh kalau ada kes banjir besar, kita akan kurangkan sambutan New Year. Ada macam tu bagi aku. So bila mood tu sebenarnya naik, kita berharap mood tu sampai awal supayanya macam D-Boy kata, senang lah nak keluar apa-apa kan. Tapi kadang-kadang kalau tak ready, kita keluar takut tak dapat sambutan yang macam kita expect. Sebab dah lambat sangat. Dah lambat. Tentulah. Okay, baik, berbalik kepada kita punya short film. D-Boy lah, nak tanya D-Boy dulu, D-Boy Hamdan. Short film Tasmati Otomotif, apa yang D-Boy tekankan? Apa yang pembawakan apa yang dibawa? Sebenarnya short film ni? Short film ni agak terkejut juga. Sebab ingat biasanya buat dengan Lokman short film ke iklan-iklan yang tentang produk yang ada Lokman buat berkenaan komedi. Cerita komedi, cerita yang fun lah, yang kadang-kadang tak masuk di akal. Tiba-tiba kali ni dia ambil daripada, kebetulan masa kita pergi, saya datang sini, yang saya keluar ayat Aku Pomen, dia buat Aku Pomen. Jadi reality. Jadi aku just terkejut lah. Aku macam buat juga. Macam tak sangka lah benda tu kan. Lepas tu nasib baik sebab dia ada relate Aku Postman dengan Aku Pomen. Jadi aku kena bawa watak yang aku bawa dulu, Aku Postman. Sampai kena bawa baju lah, baju postman tu. Nasib baik ada lagi. Cuma topi lah tak ada. Cuma yang bestnya kali ni dia jadi macam sedih dan ada
kelakar dia. Oh, dia 2 in 1. Dia 2 in 1. Jadi macam nak main dia susah sikit lah. Kali ni dia susah sikit. Macam dulu dengan Lokman main macam iklan-iklan sebelum ni yang kelakar-kelakar macam dia dulu jadi perempuan lah, botak kan, jadi perempuan dengan partner selalu dengan Rostam ke apa. Jadi benda tu fun. Jadi kita tak adalah terlampau nak main karakter sangat. Just main jadi seronok, kelakar, jalan je. Tapi kali ni kena fokus tu. Macam okay, Lokman bagi beli ni boy, kau nanti aku nak kau sedih, aku nak kau macam ni. Oh, ini dah macam aku berlakon drama betul ni. Jadi dia terpaksa kali ni kena fokus lebih sikit. Macam tu lah. Jadi kalau tak dia komedi dah memang dia kan datang masuk je. Hantam je. Selalu Lokman kata ni aku nak kau bantai je lah dia. Ni kau buat je lah apa kau ni. Tak payah panjang sangat lah. Tapi kali ni kena ikut skrip. Kena ikut skrip. Lepas tu datang pula pelakon apa jadi mak tu kan. Mak tu pun bagus juga tau. Tak sangka bagus. Dapat rasa juga dia bagi tu. Jadi kalau nak tengok nanti tengok lah. Sedih sikit. Sebenarnya waktu pembikinan tu okay lah, biar aku bagi tahulah diorang kan memang Transmati Otomotif dia bagi tanggungjawab pada saya selaku pengarah tu lah. Tapi bila kita fikirkan balik, kita perlukan resource yang kita kena share dengan Kevlar. Maksud contoh location, penggunaan pelakon, sebabnya kita nak bagi walaupun value dia certain amount, kita nampak value dia lagi tinggi. Sebab tu aku memang percaya diorang dua ni dari sudut lakonan pun lah. Dan aku banyak benda yang aku rasa making 50% sebenarnya atas aktor. So bila aktor tu dah main apa yang kita harapkan keluar, dia akan lagi memudahkan. Dah tak perlu orang dah tak pandang sangat lighting ke apa benda. Sebab kita ambil contoh cerita Allahyarham Tan Sri P. Ramlee pun hitam putih, tapi orang boleh tengok. Bermaksud story tu kena kuat lah kan, dan lakonan tu sendiri kena hidup. Itu je. So bila sampai kat Transmati Otomotif, macam bila duduk dengan Fik kan, itu cakap memang idea yang D-Boy keluarkan aku Aquaman tu, dia dah cukup strong lah. Betul. Dia dah ada satu setup background yang sangat kuat dah. Dan sekarang ni kita nak shift dia ke sini. Satu angle baru. It's good juga untuk dia explore. Tapi why not? Selalu komedi sangat. Kita tukar sikit game dia. Tukar sikit permainan. Tapi kita tak tukar terus. Sebab tu macam dia kata, awal-awal ada sikit-sikit komedi, lepas tu dah tukar, dah terus shift lah. Dan bagi saya kena dengan Transmati Otomotif selaku bengkel Continental yang bagus dekat Shah Alam ni kan. So mungkin kat sini pun orang akan terdetik lah untuk servis kereta puasa nak balik raya ni kan. Betul. Betul lah. Itu penting. Yang sama lah sebab dalam tu pun kita buat scene servis kereta. Servis kereta. Semua tentang kereta. Cuma risau customer datang cari, saya nak aku komen ni. Komen juga awam. Dan aku kena duduk sebagai patung kat situ. Okay, untuk yang menonton nanti, botak pun akan ada dalam sketch D-Boy, dalam short film D-Boy, dan D-Boy pun ada dalam short film botak. Kita diorang dua ni multi talented orang cakap kan, campak je botak apa-apa kan. Semua jadi. So diorang bawa lah colour yang berlainan dalam sebab masa setiap syuting dia jadi kalut tu. Bukan kalut lah, kita terpaksa twist watak tu cepat tau. Macam tengah syuting, macam contoh lah, tengah syuting Aquaman punya short film. Okay, dengan Lokman lah, first kita buat scene ni dulu. Tiba-tiba next scene kita buat untuk botak punya pula, untuk Kevlar pula. Jadi tiba-tiba tukar watak. Karakter lain. Daripada karakter lain. Memang takkan sama. Kena jadi lain, tak boleh sama. Itu yang selalu macam kadang-kadang ni kan botak kita buat cerita apa? Ada seorang lagi berlakon apa, Kila kan. Aku Kila kan, dia pun tanya, "Ini kita buat cerita yang mana?" Dia jadi macam kita selalu macam tu. Kalau Lokman selalu berlaku macam tu. Memang itu sebab kita nak cuba bagi the best. So terpaksa lah kita share resource tu supaya rate semua orang kita tak kacau. Kalau boleh makanan pun sedap-sedap kan? Supaya tak nak lah makan bungkus kan. Kita dah kerja penat-penat kan. Siapa kita malam tu, makanan malam kita, kita makan ayam penyet Tapi ayam penyet ni dia punya power dia adalah sambal dia. Sambal yang pedas, menangis, tapi nak mengunyah. Okay. Itu punca dia. Ayam penyet lah. Padahal yang malam tu dia buka apa? Yang betul-betul malam tu kita tak boleh tahu. Tahu lah. Itu makanan ni negeri lain.
So dia tak payah kita. Jangan sebut. Jangan sebut. Tapi berbalik-balik pada short film lah. Okey, sebelum dia menyimpang kan. Dia pergi ke makanan lah ni. Dalam Transmotif Automotif, apa nama, seorang postman bertukar jadi seorang pomen. Dan senior pomen dia ni. Ada senior dia. Ini senior dia. Cik Borhan. Cik Borhan ada meninggalkan sesuatu kepada aku pomen. Kita dah tengok. Sama-sama. Nanti kan. Kita tak beritahu kan. Kalau kita tak menarik. Okay. So Transmotif Automotif lah, kita cover dulu lah kan. So cerita mengenai seorang yang bertukar karier tapi mendapat tentangan keluarga lah. Babak macam ni kau pernah lalu tak? Untuk personally tak pernah. Sebab family aku dia okey, apa kau nak buat, jangan menyusahkan dia je. Jangan datang minta duit kat dia. Itu bapa aku simple dia. Walaupun dia strict dari segi dia askar ke, macam mak aku suri rumah kan, tapi dia tak ada. Aku tak pernah rasa benda tu. Kesedihan pasal mak bapak ni ada juga, cuma tapi pasal career tak ada. Sebab tu aku alhamdulillah lah, aku syukur sebab dalam career aku flow aku cantik. Kau nak buat apa kau buat lah. Jangan kau pergi sadadah, jangan kau pergi buat jahat, jangan jadi penjenayah, jangan kau balik kampung tiba-tiba minta RM10 kat aku dah. Itu je. Itu je. Tapi untuk dapatkan ni aku kena research lah. Jadi sebagai pelakon kena research lah, kena rasa lah benda macam tu. Walaupun tak pernah lalui. Faham. Tak semestinya seorang pelakon tu dia kena lalui benda tu baru dia dapat watak tu kan dia. Sebab kita dah kerja kita kan. Dah kerja kau bawa bas, kau kenalah tahu bawa bas. Macam tu lah. Tapi cabaran dia tu lah, nak elakkan orang tengok muka aku ketawa tu. Aku tak tahu dapat tak dapat kan. Tapi aku rasa Mukarimah short film kau yang baru ni, yang bisu tu kan, dah bagi satu gambaran yang kau boleh bermain dalam range tu lah. Sebab at least masa datang first sini, maknanya apa yang aku cakap tu jadi kenyataan lah. Maknanya Lokman dia tunaikan apa hajat aku. So aku cakap aku dah nak lari pada komedi, nak keluar pada watak-watak komedi, nak cuba pula benda-benda yang berat, cerita sedih ke, cerita tak kisahlah jadi jahat ke apa, jahat yang melampau jahat. Dapatlah at least Lokman dia take note lah benda tu. Atas persetujuan Transmotif juga. Sebab kan, memang diorang nampak benda tu kan. Bagi aku memang dia tak ada masalah pun untuk bawa watak yang lain berlainan kan. Cuma itulah naskah tu sendiri yang hadir kan. Mungkin orang nampak kau memang dah markah tinggi dalam komedi, diorang dah tak start bagi try benda lain. Mungkin lepas ni kan, mungkin lepas ni mungkin lepas ni tajuk apa? Aku Postman. Aku Pomen. Dia kita mungkin working title dia sekarang adalah filem pendek raya Aku Pomen. Aku Pomen lah. Sebab isu yang pasal anak tak balik dengan mak tu, actually belah aku pun ada pengalaman tu lah. Pasal nak raya tak balik, mengajuk dengan mak, mengajuk dengan bapak. Jadi benda tu mungkin membantulah dari segi karakter tu, yang membuatkan aku jadi dapat watak tu, bawa watak tu dari segi kesedihan dia, dia punya mood yang dark dia. Tu mungkin tu membantu juga sebenarnya. Untuk peribadi aku tak pernah rasa benda tu, tapi aku boleh curi mood tu masuk kat aku lah. Macam short film Transmotif Automotif sendirilah kan, bila dalam watak tu sendiri kau mendapat tentangan daripada ibu kau, daripada mak tu lah sendiri kan. Dan awalnya aku tulis skrip tu kan, asalnya kita tak ada mention karipap tau. Betul tak? Aku cakap aku rasa tak kena lah dia nak kena belikan benda ni untuk ni kan. Apa terkeluar daripada ayat mulut dia, karipap lah. Postman suka makan karipap tau. Karipap tu suggestion daripada dia sendiri. So aku sebenarnya dalam hidup aku dah terperangkap dengan karipap tu. Aku pergi mana-mana, abang karipap, bang karipap tak ada lagi ke karipap? Semua tanya aku tak tahu. Mungkin lepas ni aku jadi duta karipap pun tak tahu lah kan. Dia karipap dah. Lepas tu Lokman pula buat dalam skrip tu kan, mak bagi toolbox lah, macam bila masa mak nak beli kan. Aku cakap apa kata karipap lah, sebab sinonim dengan aku. Aku pergi mana orang akan kenal aku abang karipap, abang karipap. Lalu melekat lah. Dia cakap siapa yang tonton 3 Idiot, ada satu scene tu di mana anak dia
disuruh menjadi engineer, tapi anak dia sebenarnya nak jadi fotografer. Oh, yang fotografer tu. Okay. So bapak dia belikan laptop. Untuk dia terus buat kerja sebagai engineer lah. Tapi the moment dia bagi tahu kepada bapak dia yang dia nak jadi fotografer, bapak dia tanya, berapa harga laptop ni kalau jual, boleh tak buat duit untuk beli. Itu idea dia, ideation yang lahir untuk cerita Aquaman. Lepas tu kita ingat lah toolbox semua bagai kan. Tapi bila dia dah jadi macam, alah tak natural lah bunyi mak belikan toolbox ni kan. Lama-lama sembang-sembang keluar karipap. Dan dia lagi touch, dia lagi best lah, sebab karipap tu mak dia sendiri yang masak. Dia lagi comel lah. Dia ada swap dia macam karipap tu menjadi dia personal touch. Macam kau lah, kalau kita dengan mak ke apa, mesti ada makanan kegemaran kau yang mak kau mesti tahu kan. Untuk pujuk kau macam ni makanan kau. Itulah mesti ada lah. Satu lagi subplot dalam ni kan, walaupun nampak subtle kan, seorang senior yang terima mekanik baru, dia yang pass baton kepada mekanik baru, tiba-tiba mekanik baru ni lagi berjaya, lagi hadir ke rancangan podcast, dia datang teman. Maksudnya berlapang hati dalam kerjaya. Sebab rezeki orang lain-lain kan. Ingat ada dengki waktu tu. Dia dah hampir call lah. Dah rantau kan. Tak, dia mau masuk kerja, dia lagi tinggi lah pangkat pada dia. Lagi popular. Kita yang ajar tapi dia lagi popular. Nasib baik tak ada sifat dengki tu lah kalau ada. Tapi itulah hakikat dia kan. Kadang-kadang kita ajar orang macam contoh sebagai seorang cikgu, ajar budak tu contohnya ajar bahagian engineering. Budak ni jadi engineer, dia masih lagi jadi cikgu kan. Betul. Budak tu masih tetap akan kenang dia as a cikgu dia. Sebab knowledge ni dia individu kan. Betul. Pasal karipap tadi tu lah, sebab production tak dapat rasa karipap. Ini cerita habis. Cerita sini habis sini kan. Karipap tu ada banyak. Dia lebih kurang dalam kuantiti dalam 20, 25 macam tu lah, dalam satu bekas. Tapi bila kita syuting, kita ada angle-angle yang tu. Angle karipap pun kena karipap yang baru. Dah ada 20, 25 tu semua ada gigitan ni boy. Sebab dia tiap scene mak dia suap, dia gigit separuh. Lepas tu letak balik tu biar nampak banyak kan. Untuk next shot aku gigit lagi separuh. Tiap yang baru aku gigit separuh. Jadi semua dalam tu separuh. Semua ada separuh. Dia tak dapat makan. Aku salah, dia tak tahu yang karipap tu dia bentuk macam tu. Kalau dah gigit separuh sini, tutup lah yang tu. Tak jadi. Dia dapat kosong belakang. Ini kalau kau nak marah, kau marah prop master kita lah Dul. Aku dah pesan kat dia, kau beli karipap, beli sikit. Banyak sikit. Dia beli ngam-ngam satu bekas je. Benda nak buat 3-4 kali ni sampai ke malam ni kan. Dah lah sampai ke malam semua orang dah tak sentuh. Tak makan lah. Makan lah. Daripada siang tu nampak menarik. Nampak macam hilang tarikan dia bila nampak ada gigitan. Tapi tu lah, sebenarnya elok juga kalau tools tu ada kat sini kan. Sebab aku komen elok juga dia introduce kat sini kan. Tapi tak apalah, kita biar surprise lah. Okay, so Botak sendiri macam mana membawakan untuk short film ni? Okay, untuk short film Raya Kevlar ni dia sedikit berlainan lah. Sebab skrip yang Lokman bagi dan masa dia cerita awal-awal tu, biasa kan kalau raya keluarga kan, apa mak gaduh dengan anak macam D-Boy tadi kan, apa family berpecah ke whatever. Ini dia tunjukkan struggle-nya seorang lelaki kumpul duit untuk menghalalkan dia punya girlfriend. Tapi akhirnya girlfriend dia lelaki. Bukan. Itu plot twist kan? Tak boleh. Okay. Ambil ending. Okay. Dia berbeza sebab kali ni short film Raya dia bertemakan tentang cinta tau. Dia bukan pasal kekeluargaan apa bagai. Dia cerita pasal struggle-nya seorang lelaki ni. Dia kumpul duit, macam mana nak cari duit. Dia ada tujuan dia. So dia struggle dengan menjadi lipas man. So itu dalam short film struggle-nya. Kalau dalam realitinya struggle-nya saya menahan panas. Sebab dia kalau tengah hari di luar lebih menyesakan daripada duduk di dalam tu
di dalam di kawasan tertutup. Sebab dia panas, double panas. Kostum tu lah. Kostum. Baju sini panas. Dia merupakan salesman menjual Kevlar. Betul. Itu racun lipas lah. Dan bosnya ini. Dia pusing-pusing lah. Pusing-pusing. Tadi dia bos. Bos di boy. Jadi senior Senior boy. Sekarang ini Bos pula. Bos pada dia. Jadi kita pusing je. Dia yang bagus ni sebab diorang dua ni dah ada library dekat internet. Contoh aku Postman dah ada library. So footage tu kaya dengan footage kita kaya dengan footage lah. Maksudnya kita boleh tunjuk visual. Kita tak cakap je dia dulu Postman tapi tak ada footage. Ada. Kevlar sama. Dia botak dah pernah lalu jadi muzik video. Ada sketch dengan D-Boy juga, orang kampung semua bagai kan. Tu yang kita guna lah. So memang lipas. Dia jual produk Kevlar. Buat live tapi pakai yang lipas. Di mana-mana dengan pakaian lipas. So senang kata jual Kevlar pun boleh menambahkan wang. Jadi waktu berjarian. Okay, itu betul sendirilah. Macam tadi D-Boy dia membawakan dia lebih kepada benda sedih kan, lebih sedih. Orang expect dia ni komedi. Botak pun sama, orang expect komedi. So adakah apa yang ditekankan itu komedi ke? Dia sedih juga ni sebenarnya. Sedih juga. Sebab ada dia juga. tema utama dia romcom. Romantic comedy kan. Dia ada komedi tapi komedi dia bukan macam selalu yang kita bawa. So dia ada komedi tapi ada romantik tu. Dia masalah romantik tu lah. Sebab kita jenis bukanlah hero sigari-gari sangat. Kan? Dia ada sikit-sikit tapi dia lebih kepada buaya. Dia tak ada romantik tu sangat. Ada nangis-nangis ke? Ada. Ada. Dia nangis siap ada peti. Tapi betul. Masa tengah shoot memang scene tu sepatutnya scene sedih. Dia berjalan sedih lah. Elok je cut bunyi peti. Patutnya biar dulu. Kalau tak dapat. Tapi itulah dia punya menariknya short film ini adalah tema hari raya dia berbeza daripada yang biasa kita tengok. Sebab biasanya kita tengok dia mesti pasal kekeluargaan. Balik nanti sedih peluk ni tak. Dia sebab D-Boy dah ambil dah. Kita dah ambil satu angle family. So takkan dua-dua family kan. Itu yang kita bagi colour dia untuk kita main romantic comedy. Tapi itu pun kita tak stres dalam percintaan tu. Kita streskan macam mana cara dia nak dapatkan duit untuk menghalalkan orang dia sayang. Dan dalam cerita untuk Kevlar Man kita dapat cameo khas daripada Johan Nasari dengan Eli Arifin. So dorang belanja jugalah scene guys tu kan. Kredit lah kita terima kasih juga kepada Johan Asyari dan siapa? Eli Arifin untuk sama-sama menjayakan short film Kevlar ni. Thank you Johan. Thank you juga dekat Eli sebab dia tak geli dengan lipas kan. Dia pegang tangan. Dapat pegang tangan. Maskot. Tapi sarung tangan lipas lah. Ada dua. Dia yang struggle sebab maskot ni dia tebal tau. Betul. Kita memang minta Mas Singa punya designer yang buatkan, nak bagi dia nampak mahal. So tak nak cheap material. Dia kata dah siap-siap, cuma panas sikit. Bukan sikit lah. Tu kau kena pakai apa? Dry fit kat dalam kan? Dia memang pakai inilah, baju tight, seluar tight. So dia senang sikit. Tak ada buka t-shirt apa semua? tak ada. Dia masa first music video dulu, ini cerita sini habis sini sebab sepatutnya kostum tu dipakai oleh 3 orang yang berbeza. Tapi bila kita dah start shoot, tak muat. Inilah orang Salah seorang. Tapi kurang ketinggian. So tak dapat. Lalu dia Lepas tu Roman pun sepatutnya boleh masuk dalam tu, tapi Lebih tinggi. Lebih ketinggian. Tak ngam lah. So bila dah di sukat-sukat saya seorang je lah yang ngam. Mungkin untuk awak kot memang Mungkin dia cinta. Ada lagi seorang. Itu memang Kodiang. memang ada fail lah. Epi Kodiang awal-awal tak ada lah. Okay, kostum tu lagi tengok dia. Dia sebab masa tu kita tak tahu berapa tahap kepanasan dia. So kita pakai t-shirt
Kita pakai t-shirt, pakai seluar panjang. Okay. So pakai untuk rasanya tak sampai 5 minit. Okay. Untuk scene tu kita buka sekejap, lencur habis. So habis je untuk separuh jalan muzik video tu, tukar baju dalam, pakai t-shirt lain, pakai seluar pendek pula, sarung balik. Sama, sebab masa tu matahari dah naik, tengah hari dah. Tak sampai 5 minit dah lencur dah. Dalam tu dah rasa dah. Kalau puasa juga ke? Masa tu bukan. Oh, selamat. Nasib baik, puasa, nasib baik. So dah 4 kali 5 kali tukar baju dalam. Last kali, scene last kali tu memang saya pakai boxer je dalam. Memang, tapi tak ada siapa tahu kat dalam kan. Tapi buka-buka dengan boxer pun mana. Masa tak boleh nak apa-apa kan. So bila dah tahu shoot ni ada 2 kali, 2 hari lah pakai kan. So hari yang kedua tu memang pakai kira baju renang lah kan. Tight atas, tight bawah. Yang sebelum tu memang singlet dengan seluar tight kan. Quick dry lah maknanya. Tenang lah. Cepat. Dia bagusnya short film kali ni untuk Kevlar. Kau 100% kan sebenarnya kau pakai kostum tu. Kan setiap Betul. scene. Setiap scene. Oh ya? Untuk first time, untuk sebab bukan tak nak dia tukar-tukar baju, tapi aku tahu kalau dia tukar baju dia akan renyah. Betul. Sebab dia dah peluh, nak pakai balik lain, lepas tu nak masuk balik kan. Dia akan renyah. Mungkin dia tukar baju hanya untuk dia tolong D-boy punya scene. Betul. Okay. Tapi untuk dia punya cerita, the moment nampak je dia, aku pun dah kepala, okay, ni Kevlar lah punya cerita. Tapi kalau nampak dia baju lain, okay, ni untuk D-boy. Itu je aku punya marking. Itu marking dia. Marking dia. Kalau tidak, pening. Maknanya dalam Kevlar punya short film, dia tak pakai baju biasa. Tak pakai baju biasa. 100% pakai kostum. Kostum. Okay. Kostum dia cuma mungkin ada scene yang buka ni je. Buka headgear dia. Buka kepala dia. Buka kepala dia. Sebab scene betul-betul menunjukkan raya pun masih lagi pakai kostum. Tapi kostum tu nampak raya. Nampak raya. Itu kena nanti kan. Lipas diraya kan. Bukan biasa-biasa tu. Tu untuk role D-boy pula waktu dalam cerita Kevlar Man. Role dia kali ni bagi aku best lah cerita. Sikit dia, tak banyak. Jadi bos je. Okay. Bos pada dia. Okay. Tentang apa yang berlaku dekat dia, mana banyak supportkan dia. Sebab dia ni ada masalah yang bos dia tahu apa permasalahan dia. Seorang pekerja yang bagus, yang rajin, yang banyak dapat sale kan. Tapi dia ada masalah dengan staff-staff dia. Okay. Saya ceritalah staff-staff apa kan. Jadi dia banyak macam bos dia tukang penasihat dia lah. Dia macam D-boy kata tu, dia dengan berakan sekerja dia dilakukan oleh Queen Kila juga. Tadi waktu D-boy dia jadi kerani. Asmatik. Okay. Untuk Kevlar jadi assistant dia. Orang yang sama juga lah. Orang yang sama. Cuma aku suka role dia sebab kadang-kadang kita nak dapat keteguran ni kan, dia mesti orang yang lagi berumur kadang-kadang, ataupun orang yang dah luar dari lingkungan family kita, kawan-kawan baik kita. Sebab orang-orang ni kadang-kadang kita lembut hati nak dengar. Betul. Dia kadang-kadang orang rapat tegur 100 kali tak jadi. Betul. Sebab tu aku suka bila dia punya pep talk tu untuk menyedarkan apa salah silap dia ni. Walaupun dia rajin ni semua benda, tapi ada masih lagi silap tu. Kan. Pembawakan karakter. Ini serius lah. Ini serius lah. Memang straightforward lah, serius. Seorang bos yang serius, yang bagi nasihat. Tak ada masuk elemen-elemen komedi sikit. Yang ni tak main. Saya tak main komedi. Rasanya untuk kali ni saya tak main komedi lah. Yang cerita yang aku komen je, opening je yang depan-depan je saya komedi. Sikit-sikit je lah. Yang lepas tu saya bantai serius je. Mungkin perubahan 2025. Dia buat artis berat. Itu berat sekarang. Kalau untuk Lokman lah, sebagai seorang director kan, bagi dia dua orang, adakah sampai dengan apa yang difikirkan semasa Lokman tulis skrip? Sebab skrip pun memang ditulis sendiri oleh Lokman sendiri. Betul? So adakah sampai dengan apa yang diorang bawakan tu? Aku memang ada full kepercayaan kepada siapa yang aku dah akan bagi tanggungjawab tu lah kan. Sebab
benda aku pegang pada kata cikgu aku 50% memang datang daripada cast. Dia akan mencantikkan line, dia akan mencantikkan karakter tu, dan aku hanya plotkan dia je. Susunan graf tu je kan. So kadang-kadang kalau under aku akan ni lebih sikit, diorang lah, diorang akan faham lah. Itu yang menyebabkan kita dah bekerja berapa lama daripada lama awal-awal pengarahan aku sebenarnya bermula dengan diorang. Sakinah lama ACS tak silap aku kan. Pakai Icon itu mula, lepas tu berjangkit ke Manol, lepas tu berjangkit ke Kevlar, ke Transmatic Automotive sendiri. So itulah salah satu pembungan yang dah lama lah. Bukan yang bermaksud aku tak dengan orang lain, cuma aku tahu dorang ni je yang boleh ngam dengan cara aku kerja, yang tak banyak bunyi kan. Terus jalan. Kau nak macam mana? Terus pergi. Sebab kadang-kadang kita nak break the ice tu, bila kita baru kerja kan. Kita takut nanti kan aku cakap kan kau tak dapat tangkap, kau ingat aku cincai. Dia ada macam tu tau. Kita ada stigma-stigma yang orang akan berfikir kan. So dengan dorang tak ada, dorang akan balun je yang the best yang boleh bagi kan. Dan aku memang sangat open to idea. Bagi aku idea ni organik kan. Hari ni kau fikir macam ni, esok mesti lagi best. Sampailah aku duduk dengan dorang kat set pun kadang aku tanya. Itu yang hari kita decide karipap tu pun hari on the same day. So aku cakap, Dol kau pergi cari karipap, hari kita shoot tu. Hari tu juga cari. Hari tu juga plan semalam. Plan asal dia apa selain sebelum karipap? Asalnya toolbox tadi Toolbox tu. Memang toolbox ingatkan ambil toolbox kat bengkel lah. Senang kan nak illustrate. Dia dah jadi pomen kan, tapi dia ada rasa tak natural. Dia macam mak belikan toolbox. Yelah, mana dia tahu pula kan dia tu mak kan. Setup dia tu tak berapa cantik lah. Tu aku jadi tak sedar hati kat situ. Lama-lama aku tanya, dia cakap karipap. So itu antara benda yang aku pegang lah. Dia kadang-kadang rezeki idea ni bukan yang Allah bagi kat kau straight. Kau kena start tanya, start minta pendapat. Apa yang ada tu kita ambil lah sikit-sikit kan. So memang tak sabarlah penonton-penonton kena tunggu short film ni. Macam-macam cerita ni tak keluar ke ni. Macam-macam rahsia kita rahsiakan ni. Tapi kalau nak tahu boleh PM. PM nak expose nombor telefon ni kat sini. Kau dua balik hari mana ni? InsyaAllah ke Perlis. Makcik kat sana. Kau orang Perlis bukan Bukan orang Perlis. Saya ada dalam family mak saya, ada seorang makcik dan pakcik ni. Dia tiga beranak. Dia ada anak perempuan seorang. Tapi dia ada kereta, cuma diorang sendiri tak confident nak bawa jauh. So daripada kita tunggu diorang datang, baik kita pergi. Sebab kita dah tak ada atuk nenek semua dah tak ada. So kita pergi cari saudara mara. So beraya dekat Perlis lah ni. Boleh lah Riki kan Gunung Jerai Nantilah di pos ni aku situ je lah Rembau. Tak ada tempat lain lah. Rembau tu je lah. Jauh dah mak bapak aku Rembau, mak aku Rembau, bapak aku Rembau. Cuma tahun ni yelah nenek dah tak ada lah. Sebenarnya tahun lepas dah tak ada dah. Itu je lah kita kat Rembau. Aku situ je lah. Selagi bujang ni situ je. Rembau ni masalah dia sebab dia satu jalan tu kan. Dia tak buka dua lane kan. Itu kalau jam, tapi sebelah-sebelah tu semua daging-daging salai semua kan. Itu dia. Daging salai. Kalau kat Pedas tu ada udang galah. Sedap pun keluar kat tol Pedas tu. Jangan balik, jangan diet lah. Tapi aku orang situ, kampus dia, aku tak pergi situ. Sebab mak aku dah masak benda yang sama kan, masakan ni semua kan. Baik, nak masakan mak daripada ibaratkan kalau kau mamak, kau selalu makan nasi kandar, takkan kau nak pergi kedai nasi kandar juga. Benda yang hari-hari kau makan. Menarik lah. Bagus lah. Roman raya mana? Roman raya mana? Aku balik mungkin lipis kot, ikut kampung mak aku. Aku satu kampung dengan Siti lah saja nak beritahu. Tak belajar nyanyi sikit ke? Tak ada nyanyi. Aku mungkin berlakon. Mungkin lagu kan. Engkau lah? Saya orang Terengganu. Terengganu. Aku balik dekat Terengganu lah. Terengganu mana? Dekat Kuala Terengganu. KT. Nak menghadap, dia fikir ni nak menghadap 5 jam 8 jam kot. Sebab tahun lepas saya kena jam almost 12 jam. Memang lumrah dia tu. Memang lumrah nak balik ke sana. So kira dah redha lah, macam tak apalah, kira satu hari tu memang nak kereta lah. Okay, ni boy, buat tak ucapan raya apa-apa sajalah nak berkata pada orang yang mendengar. Nak ucapkan selamat hari raya pada semualah muslimin dan muslimat, yang follower saya yang banyak sokong saya daripada dulu sampai sekarang,
yang tak henti-henti lah. Tak kisah panggil saya abang postman ke abang keripap ke. Janji sentiasa sokong lah. Susah senang ke awak selalu sokong. Kau pun ada jual kuih raya tak. Apa dia? Sambal. Bagi tahu. Kalau nak sambal aku postman tu boleh pergi kat TikTok saya dboy_Hamdan ataupun type je dboy aku postman. Adalah profil saya tu. Pergi kat showcase ada sambal aku postman. Dapatkan. Beli kat beg kuning. Kau ada jual barang? Tak ada. Barang tak ada. Saya cuma nak mengucapkan selamat Hari Raya maaf zahir batin kepada ahli keluarga, kenalan-kenalan, sahabat, kawan-kawan, student-student saya yang mengenali saya mengucapkan selamat Hari Raya maaf zahir batin. Dan puasa sebulan, laksanakanlah sebaik mungkin, kejarlah apa yang kita mampu kejar, ibadah dan sebagainya. Semoga apa yang kita lakukan di dalam bulan puasa itu memberikan kegembiraan, kejayaan dan juga menjadian pada pagi Syawal. Dia kalau bagi panjang lagi dah start lah tu. Ada lagi ni. Jadi itu sajalah. So nanti kalau nak datang beraya kat rumah untuk kawan-kawan, tunggulah balik daripada polis ni. Barulah kita sembang Kau dua baju raya colour apa tahun ni? Aku lupa. Itu soalan wajib katanya. Kau putih insyaAllah. Putih ni nanti kan pergi Perlis kan, pergi sebelah lagi. Ada cerita dia. Sebab kenapa putih? Sebab tahun lepas iklan-iklan raya vibe dia dipegang oleh Beto. Betul kan? So tahun ni kita tak tahu siapa yang akan pegang. Cakap ramai kita tak tahu siapa yang akan pegang vibe raya tu. Tapi first promote baju raya keluar Beto pakai baju putih. Terus macam orang rumah terus cuit. Macam okey je. Terus setujulah. Tak apalah, nanti kalau apa-apa aku cakap patutlah botak nak pakai baju putih. Patutlah kan. Tak apalah, aku pun akan cakap patutlah ke Perlis. Tapi kita doakan yang baik. Tapi yang best dia adalah tahun ni saya raya berempat. Okey. Alhamdulillah. Tahniah tak baby baru. Alhamdulillah, terima kasih. Semua perempuan tak. Ni lelaki. Ni boy. Okey. Kita dah lepas pasang. Dah sepasang lah. Alhamdulillah. Saya lepas 6 tahun menunggu. Wow. Alhamdulillah. Di boy, ucapan raya. Dah. Aku baju raya. Kau apa? Biru cair. Biru cair. Aku baju aku nak cerita kelakar ya. Aku jarang beli baju Melayu. Jadi aku rotation sebab saiz aku sama. Jadi aku jangan buka mari okey tahun ni ambil yang ni lah. Macam tu je. Semua colour dah ada. Dia ada colour, ada 6-7 pasang tu daripada tahun 2013 punya baju. Jadi aku masih muat lagi. Masih buat? Aku jaga baju memang alhamdulillah okey. Daripada t-shirt kadang-kadang daripada tahun 2010 tu aku masih pakai lagi ada lagi. Kau kereta biru, baju biru, adakah sebab parti politik? Tidak. Ada. Nak jemput saya ke? Memang nak biru lah, daripada dulu biru. Okay, itu saja daripada untuk episod kita kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk D-Boy, Botak, Luman. Terima kasih juga. Terima kasih. Okay, itu saja daripada Isi Minyak Lu. Saya lupa Luman. Episode dah. Dia panik. Benda ni lain. Okey, kami daripada Isi Minyak dulu pun nak ucapkan terima kasih kepada yang mendengar. Dan jangan lupa kita punya tagline, isi minyak dulu supaya tak terkandas di tepi jalan, isi ilmu dulu supaya tak terhenti dalam kehidupan, insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alright. Anda sedang mendengarkan podcast Isi Minyak Lu by Transmatic Automotive.